Program hari ini adalah program yang dibuat khas dengan para peserta terdiri daripada pengusaha batik negeri Terengganu. Nama program adalah pembuatan dan teknik penggunaan produk inovasi Easy Block Batik. Ini adalah anjuran daripada Kolej Komisi Kuala Terengganu juga dengan kerjasama dengan penyelidik daripada Universiti Malaysia Kelantan. Cetusnya idea nak buat produk inovasi Easy Block ni adalah kerana para pengusaha batik di seluruh negeri Terengganu maupun di Kelantan dan sebenarnya seluruh Malaysia mengalami masalah utama dia kerana blok tembaga tradisional sekarang ni dah kekurangan tukang. Jadi tukang lama yang buat blok tembaga tradisional ni kebanyakannya dah meninggal dunia dan tiada waris yang nak meneruskan usaha tersebut. Oleh yang demikian, kita bawakan produk inovasi kita yang lebih mudah, boleh dibuat secara DIY maupun menggunakan mesin. Saya Haji Safi, pengusaha batik negeri Terengganu. Saya rasa baguslah idea ni. Saya maklumkan kepada ahli-ahli kita macam mana kalau kita cuba untuk buat satu inovasi baru dalam penggunaan blok batik. Jadi rata-rata ahli-ahli kita ni semuanya dah pandai dalam bidang batik. Cuma ni ada yang buat blok, ada yang cutting. Jadi kebanyakannya kalau yang dah ada blok tu yang biasa dah buat blok, bila penggunaan tambahan inovasi baru yang kita ada di blok spam ni, kita rasa benda ni amat sesuai untuk kita menambah baikkan lagi dalam cara kita untuk membuat batik.